Maka disitulah memerlukan kepada kepercayaan, percaya. Ya. Kalau berlaku depan kita satu aksiden, kawan kita, anak bini kita ada tengok ada satu aksiden, kepalanya hampir putus. Ya. Lalu kita tanya bini kita, anak kita, kau percaya tak kepala orang tu hampir putus tapi hidup lagi? Tak payah tanyalah dia, sebab dia tengok dah. Tapi kalau tuan-tuan tengok aksiden, kepalanya hampir putus tapi orang tu boleh hidup lagi, boleh bangkit lagi, balik ke rumah beritahu pada bini, tanya bini, kau percaya tak cerita ni? Kalau bini itu taat pada kita, jenis dia tahu kita ni bukan penipu, maka dia percaya. Maka kepercayaan dia itu membuktikan bahawa dia yakin pada kita, abang aku, suami aku tak tipu. Ya. Jadi begitulah juga dengan Allah Ta'ala ni tuan-tuan, kita tak pernah tengok. Ya. Kita tidak pernah tengok. Sebab itu Imam Abu Hanifah, ya, bila etis ataupun orang yang tidak percaya kepada agama bertanya kepada dia, ya, hal ra'aita rabbak, ya, apakah engkau pernah tengok Tuhan kau? Ya. Jadi dia jawab balik, ya. Dia tanya, etis ni tanya Imam Abu Hanifah, hal ra'aita rabbak, hal syamamta rabbak, hal lamasta rabbak, engkau pernah dah tengok Tuhan kau? Pernah tak tidak apa ni engkau pegang Tuhan kau, cium Tuhan kau, rasa, tazawwaqta rabbak, rasa Tuhan kau? Ya, kalau pegang tu besar mana, kalau rasa masin ke manis ke? Ya, jadi etis, dia tak percaya. Ya, dia tidak beriman. Bila dia tak beriman, dia nak satu benda yang boleh meyakinkan pada dia. Allah bagi satu jawapan, biar aku yakin bahawasanya betul yang engkau duduk ajak orang supaya beriman pada Allah Ta'ala itu betul Tuhan ada. Sekarang ni engkau ajak orang supaya sembah Allah, tapi aku sendiri confused, sebab aku tidak pernah lihat Allah Ta'ala. Jadi aku tak pernah lihat, dan engkau pun aku yakin tak pernah lihat. Lalu bila ditanya, engkau pernah tak tengok Tuhan kau, pegang Tuhan kau, rasa dan juga lihat Tuhan kau? Maka Imam Abu Hanifah menjawab dengan satu jawapan yang logik. Ya. Dengan satu jawapan yang logik, dia tak pakai ayat qul huwallah. Kan? Kita kalau berdebat dengan orang yang tak percaya pada agama, duk main pakai ayat Quran, tak pakai, tak jalan. Kita kena ada kadang-kadang berfikir menggunakan logik. Maka Imam Abu Hanifah bertanya kepada etis, a'akilun anta am majnun? Apakah engkau ada akal ataupun kau gila? Ini satu teknik dipanggil, ya, kita bangkitkan kemarahan orang sampai dia terpaksa jawab yang betul. Ya. Engkau gila ke ada akal? Kawan tu pun marah. Dia kata, ana akil, aku ada akal, aku tidak gila. Maka Imam Abu Hanifah pun terus memerangkap dia dengan bertanya dengan soalan yang sama, hal ra'aita aklak, hal lamasta aklak, hal tazawwaqta aklak, apakah engkau pernah lihat Tuhan, pernah lihat akal engkau? Engkau kata engkau ada akal, engkau berakal, pernah ke tidak engkau lihat akal engkau? Lamasta aklak, pegang akal engkau dan rasa akal engkau. Kalau akal tu dikatakan otak tu rasa lagu mana? Maka bila ditanya lagu tu, terbungkam, terperangkap dengan satu soalan yang menyebabkan etis tadi terpaksa akur dengan apa yang diajar oleh Imam Abu Hanifah, bahawasanya Tuhan tu ada. Maka Imam Abu Hanifah kata, jangan kau fikir semua benda yang ada ni boleh tengok belaka. Ya. Engkau kata ada nyawa, engkau kata ada akal, aku tanya yang tu pun tak boleh nak jawab. Ada lagi benda yang ada pada engkau boleh. Kalau aku tanya kau kata ada, tapi bila aku tanya engkau pernah lihat tak, kamu tak boleh jawab. Apa dia? Nyawa engkau. Ataupun di keliling kelalang, angin ada ke tidak? Ada. Mana angin? Tak boleh jawab. Habis tinggi boleh rasa dia, tapi tengok tak boleh. Arus elektrik, semua belajar sains kata ada arus elektrik, tapi nak rasa tak boleh. Dirasa matilah kita. Nak tengok lagi tak boleh, tak nampak. Jadi dengan sebab itu, keyakinan kepada Allah Ta'ala ini nombor satu. Walaupun Tuhan kita tak pernah tengok tuan-tuan, maka kita dengar cerita daripada orang yang dipercayai. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Ya.
Allah Ta'ala pilih Nabi Muhammad ni, dia tak reti benda. Dia nak kelentongkan orang yang tak reti benda, ummi. Maknanya artinya orang yang buta huruf. Bukan bodoh bodoh lain, buta huruf lain. Kadang-kadang ada orang cerdik tapi dia tak reti baca. Sekali ajar dia, maka dia cepat reti. Maka kedudukan Nabi ni, dia bukan bodoh, dia tak reti membaca. Maka orang fikir takkanlah Nabi Muhammad ni nak cipta satu Tuhan yang baru, satu agama yang baru dalam keadaan dia ni tak reti membaca, tak reti menulis. Maka bila dia cerita lagu tu pelik walaupun pelik, tapi aku percaya. Sebab dia tu sendiri, selain pada dia buta huruf, dia juga adalah orang yang dipercayai, cakap tak pernah bohong. Maka Abu Bakar kata, aku percaya. Maka begitulah tuan-tuan, kita dengan Allah Ta'ala ni, kita tak pernah tengok Nabi je duk cerita, duk ajar, lepas tu disambung oleh para ulama. Itu saja. Baik, itu nombor satu. Nombor duanya, dia kata an-naf'u lil muslimin, iaitu buat baik ataupun bermanfaat kepada orang muslim. Maka di sini dia kata manfaat yang dimaksudkan di sini ialah bermanfaat bagi umat Islam dalam kata-kata, nasihat, mengajar ke apa dia, maknanya belajar sains, matematik, agama, semuanya benda ni bermanfaat. Dan benda ni adalah benda yang paling utama dalam kehidupan kita. Tak ada benda yang lebih utama daripada ni. Memberi manfaat kepada orang, kerja memberi manfaat pada orang ni bagus. Nombor dua, kadang-kadang kita memberi manfaat kepada orang dengan kuasa. Ahli politik, menteri besar, esko-nya, wakil rakyat, dengan kuasa yang ada pada dia, dia boleh buat macam-macam benda yang baik. Kalau negara ini penuh dengan kekayaan, maka dia kumpulkan kekayaan dan dia agihkan pada rakyat. Maka manfaat itu adalah amat besar di sisi Allah Ta'ala, besar. Sebab itu maknanya kita kena ingat kepada orang yang nak terlibat dalam politik. Bila dia terlibat dalam politik, biar tentu dia terlibat dan ada hasrat ingin berkuasa. Dan bila berkuasa, tujuan apa dia? Untuk membuat kerja-kerja yang diradai oleh Allah Ta'ala. Sebab apa saya sebut benda ni? Kadang-kadang ada orang, dia tersilap. Dia kata tak apa, kita berjuang tak payah menang pun tak apa, asalkan Allah Ta'ala redha. Kalau kita berjuang kalah, Tuhan redha, tak apa. Takut kita berjuang dah lah kalah, Tuhan marah pula kita. Dengan sebab itu lebih baik, ayat yang terbaik, kita berjuang untuk mencapai kemenangan sehingga kita berkuasa, supaya kita boleh buat benda yang Allah Ta'ala redha. Itu ayat yang betul. Sebab itu maknanya Khalid Ibn Walid, bila dia pergi perang, dia tekad mencapai kemenangan, dia nak kepada menang. Sebab itu bila sampai di selatan Kasgar, China, dia hantar utusan kepada Maharaja China. Dia kata beritahu pada Maharaja China, pertama, jemput dia masuk Islam. Kalau dia tak mau, dia bayar cukai. Itu standard zaman dulu. Kalau tidak orang kafir buat kat kita, kita buat kat orang kafir. Dia tak nak masuk Islam, tak apa, bayar cukai. Tak nak bayar cukai, baru kita perang. Bagi 3 option, 3 pilihan kepada Maharaja China. Maka utusan ni pun pergilah jumpa Maharaja China. Dan bila pergi jumpa Maharaja China, beritahu, ini pesanan daripada panglima kami, Khalid Ibn Walid. Masuk Islam, bayar cukai atau perang? Maharaja China jawab, kita nak perang. Utusan balik jumpa Khalid. Khalid, Maharaja China nak perang. Okey, Khalid kata, kita setuju. Engkau pergi jumpa balik dia, beritahu pada dia, kalau kami perang, kami nak menang dan kami nak mati. Kerana Islam ini kalau perang, mati syahid. Beritahu balik pada Maharaja China. Balik semula pergi beritahu pada Maharaja China, okey, kami setuju untuk perang, kita set time. Cuma kami nak beritahu, kami ni kalau perang nak menang ataupun nak mati. Okay. Istilah kami tak ada kalah-kalah, tak ada. Maknanya letak target yang paling tinggi. Bila dengar lagu tu tuan-tuan, Maharaja China kata, tak apalah kalau lagu tu, kami bayar cukai. Ini baru betul. Ini dah kadang-kadang kita biar kalah tak apa, asalkan Tuhan redha. Tak betul ayat tu. Kalau betul Tuhan redha pada kekalahan, tak payah buat kerja. Jangan masuk politik, jangan masuk peperangan apa dia, tak payah. Tak payah susah-susah cari senjata yang canggih. Sebab apa? Keredaan Tuhan pada kekalahan.
Jadi dengan sebab itu kita nak biar kita menang, dan dengan kemenangan itu kita boleh buat banyak benda-benda yang dikatakan, yang dia anggap sebagai Allah Ta'ala redha kepada benda-benda itu. Macam dengan kekayaan yang ada, boleh bagi beasiswa pada budak-budak dengan kuasa, ya. Dengan kuasa boleh bagi beasiswa pada budak-budak yang belajar di universiti ke, di sekolah dan sebagainya, belajar di universiti percuma ke apa benda. Semuanya itu benda yang Tuhan redha, dan benda ini hanya boleh dibuat dengan adanya kuasa. Sebab tu kuasa ini serah pada orang yang baik, baiklah dia. Kalau orang yang tak baik, tak baiklah dia. Wallahualam. Saya ingat kita sambung pada esok hari. Dan kitab ni ada dijual malam ni di belakang sana. Kita akan gunakan untuk tazkirah dan juga kuliah subuh. Untuk tazkirah ni mungkin tuan-tuan susah nak bawa sebab ramai. Cuma tuan-tuan baca di awal-awal, datang sini tuan-tuan dah ada maklumat, ya, baca awal-awal. Ataupun tuan-tuan shoot, ya, dengan handphone, bawa sini handphone, buka je time kita baca ni, ya. Kuliah subuh boleh bawa, ya, harga RM40. Tapi kalau tuan-tuan rasa bawa duit RM50, bayar RM50 je lah, senang. Sebab duit ni untuk masuk masjid, bukan untuk peribadi, ya. Wallahualam.